Siapa kat sini yang nak pasang paip masih lagi guna tip putih ni? Tip putih ni kan selalu kan korang buat, lepas tu korang lekat kat sini, lepas tu korang pusing semua kan. Kadang-kadang bila pusing, bila kita nak betulkan paip tu jadi macam paip sengit lah apa kan. Sekarang ni tak payah dah guna tip ni guys. Campak tepi je tip putih tu. Kita guna ni dah sekarang. Getah ni. Getah ni senang je. Korang jangan masukkan je kat sini. Masukkan. Okay. Lepas tu, korang jangan masukkan je ke dalam lubang dia. Senang guys. Tak payah pakai tip apa dah. Sangat, apa orang kata, sangat memudahkan lah. Sangat mudahkan kerja korang. Okay. Siapa nak dapatkan ni boleh tekan link kat bawah. Harga dia sangat murah benda ni. Dapat 30 pieces. Korang dah tak payah dah pakai tip yang ni. Alright. Tinggalkan tip ni. Pakai getah ni. Okay. Tekan link kat bawah.